Dulu bila aku tengok ada orang Pakistan datang, Aku bila tengok video ni, aku terpanggil lah untuk membalas komen peniaga-peniaga Pakistan ni begitu biadab dalam komen-komen dia orang. Mengutukkan orang Melayu kenapa malas dan sebagainya apa semua. Malas tak malas itu perkara kedua. Cuma kami nak beritahu, engkau datang ke Malaysia ni sebagai pekerja ke sebagai apa? Kalau kau ni nak buka perniagaan sini, kau sebagai investment ataupun kau bawa teknologi kau untuk tunjukkan di sini, itu baru betul. Tapi kalau kau nak mengambil alih hak-hak peniaga-peniaga tempatan seperti car wash, jual buah-buahan, supply barang-barang ke kedai runcit, itu hak peniaga tempatan. Bukan kerja kau. Kau sepatutnya datang ke negara kami, bawa teknologi kau tu. Kalau kau kata kau pakar sangat boleh welding dan sebagainya, yang macam mana aku tengok di Pakistan tu, yang itu yang kau bawa sini. Bukan kau menceroboh hak-hak peniaga tempatan. Itulah biadab namanya. Faham tak? Lagi satu, korang ni bila dah dapat peluang perniagaan, kau buat macam-macam hal. Termasuklah beberapa kes jenayah sampai lari daripada penjara. Semuanya melibatkan rogol anak dara orang. Kau ingat kau bagus sangat ke? Kau bawa teknologi kau, jual kapet ke, ataupun apa kepakaran yang kau ada di sana untuk kau nak tunjuk di sini, itu lain cerita. Tapi setakat kau nak mengambil hak peniaga orang-orang sini, itu yang tak betul. Kerajaan minta tolong pantau. Ini dah biadab. Kan? Jadi kita kena sedar yang mana dia nak mengukur-ukur malas ke tak malas kita, itu hak kita. Yang pentingnya engkau tu jangan menceroboh hak kami. Kalau kami keluar negara, kami tak usik peniaga tempatan punya kerja untuk kami buat perniagaan. Sebaliknya kami mempromosikan produk kami seperti mana nasi lemak dan sebagainya. Itu betul biadab.